Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan projek IPR Intan Putrajaya di bawah Kementerian Ekonomi dengan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Pertubuhan Peladang Kuala Langat telah masuk ke tahun ketiga kita dan juga musim kelima bermula daripada tahun 2023. Alhamdulillah, pelaksanaan projek IPR Intan Putrajaya pada pandangan saya dan juga bahagian tani Kementerian Ekonomi telah berjaya mencapai hasrat kerajaan. Hasrat utama kami, objektifnya ialah untuk membasmi kemiskinan dan juga menambah pendapatan rakyat. Daripada kejayaan ini, hasrat saya ialah supaya projek IPR Intan Putrajaya ini boleh dijadikan sebagai Center of Excellence untuk melatih manager pengurus ladang yang baru supaya mereka ini boleh keluar daripada IPR Intan Putrajaya ini ke projek kita yang lain dan sebagai pengusaha, bukan lagi sebagai peserta, di mana Kementerian Ekonomi telah memikirkan ataupun sedang merancang bagaimana untuk membantu mereka yang telah melalui 5 pusingan ini, yang pada pandangan kami telah pun graduate daripada program dan telah mempunyai pengalaman yang cukup, telah mempunyai pengetahuan yang luas, dan mereka juga telah diberikan kelayakan di bawah SKM untuk pergi kepada next level, di mana mereka ini akan menjadi pencetus kepada program IPR Intan yang lain, di mana mereka ini akan dilantik sebagai pengurus ladang dan seterusnya membantu peserta-peserta yang lain. Di mana kalau kita lihat untuk melaksanakan program IPR Intan ini, khususnya Chili, bukanlah sesuatu perkara yang mudah, disebabkan dalam kita melaksanakan projek, apa yang saya lihat, mereka telah melalui pahit getir bukan sahaja kejayaan, tetapi mereka juga telah melalui halangan, di mana kalau kita lihat mereka kena peka dengan alam sekitar, mereka kena peka dengan pokok tersebut, di mana kalau sekiranya pokok tersebut menghadapi masalah, mereka tahu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Perkara utama untuk melaksanakan projek ini bukanlah setakat mendapatkan hasil, tetapi juga bagaimana mereka mengatasi masalah, ataupun dalam arti kata yang lain ialah mitigation of problem. Kalau mereka boleh berjaya mengatasi masalah ini, insya-Allah, disebabkan kita juga telah menjalankan kerjasama dengan syarikat-syarikat besar seperti Nestle, di mana mereka bersetuju untuk menjadi pembeli kepada produk Chili kita, di mana kalau kita lihat tadi, sasaran utama pada tahun ini kita akan mendapat melaksanakan 100% penggunaan Chili tempatan dalam produk mereka. InsyaAllah IPR Putrajaya Intan ini akan menjadi titik permulaan melahirkan pengurus-pengurus ladang yang baru, di mana mereka boleh membawa pengalaman dan pengetahuan di tempat yang lain, insyaAllah.